Bagi 10 per 10 lah. 11 per 10. Have a good time. Salute to the organisers. So far event ni best. Ramai tu. Okey. Penting hari ni Ducati 1, 2, 3 Ducati. Motor lain kita bahas. Cik dia. You drop down through, Sligo and Silani. Echo! Terus. Kita jumpa next hingga GP Terengganu. Di Terengganu. Okey, event kali ni nak bandingkan dengan yang first event. Kali ni lebih seronok lah sebabnya kita ada banyak official club macam daripada Modernas, Aprilia, Ducati, terutama sekali dengan Group A15 Fighters. Dan overall sangat berpuas hati dengan atmosphere dekat sini. So harapnya in the next event akan jadi lagi meriah lah banding yang sekarang ni, InsyaAllah. Yang ni best sebab community lah. Kita bagi community motor 250 ada, Ducati ada, Aprilia ada walaupun nombor 5. Okay, so ni ukhuwah lah, seronok. Jadi benda ni kalau selalu buat lagi bagus. Tapi kena banyak sponsor lah kan. Takkan air je makan lah, tadi tak cukup pun. Gurau je. Okay. Oi, happening. Memang kali ni memang best gila lah sebab saya kali ni pertama ada kat sini kan. Kalau per 10 saya bagi 10 per 10 lah, happening lah. Okay, boleh buat lagi next time Tanya presiden. Ni presiden. Celah ni. Saya pegang. Kita celah macam ni cakap, kita dengar suara je tapi lepas tu kita buat magic. Tu dia. Ya, apa soalan dia tadi? Kita event ni terbaik. Tadi dia bagi 10 per 10 Apalah 11 per 10. 12 10. Lebih. Yang parking depan ni pun 1100, 11. Saya ulang balik walaupun nombor 5. Nombor 5. Walaupun Aprilia nombor 5. Nombor 5, Aprilia nombor 5 hari ni. Tetapi dia yang paling banyak popular hari ni. Sebab yang menang Ducati, kita dah tahu dah Ducati menang.
motor dia dah, orang dah tak nak tengok. Kita nak tengok yang lain ni, yang rare sikit ni. Okay, tapi tak apalah, semua okay, semua enjoy. Really appreciate that we have been invited by Dato. So we should come over here, have a chat, meet some friends, eat some fries, and watch some MotoGP. I think that's the main thing. Talk about bikes, have a good time. Event memang padu guys. If you see the parking at Publica memang penuh dengan motor. Two cool bikes in front, right? So salute to the organisers, Petronas for supporting, and as usual, Top G, Dato' Hazir. InsyaAllah. Thank you so much, brother. So far event ni best. Dapat air free, makan free, datang bawa diri je. Dan apa yang paling best, tempat dia pun best. Orang kata cozy, selesa. Cuma lepas ni kena standby makanan lebih. Mantap. Alhamdulillah, saya rasa hari ini antara event yang paling meriah. Dan kita dapat tengok semua ada. Kawasaki ada, Honda ada, BMW ada, Ducati ada, Aprilia pun sporting hari ini. Sangat meriah. Dan hari ini home ground bagi Itali, bagi Ducati. Jadi fantastic. Event ni best. Macam mana? Ducati ke Aprilia sekarang? Saya Presiden Ducati Official Club. Jadi saya tetap Ducati. Ducati tetap nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5 semua Ducati. Aprilia ni saya sokong, tapi nombor 5. Kita harapan Dato' untuk event macam ni, MotoGP. Yang paling penting kita punya semangat kesukanan. Kita boleh bercampur tak tanpa mengira usia, budak-budak muda, orang yang pertengahan, kaya dan kurang kaya dan sebagainya. Yang penting semangat kita dapat duduk sekali, happening, enjoy, dan kita dapat support. Jangan lupa support Hakim Danish dan juga Kabir Irfan, dua mutiara Malaysia. Itu kita kena jangan lupa, okey? Terima kasih Dato' bagi teman. Thank you Media 2 Wheels. Daripada 69. Jadi kami singgah di Singgah GP Itali. Jadi kita jumpa di next venue pula. Macam mana?